Apabila pun takkan jadi takwa. Ibadah tu tidak menahan kita daripada melakukan kejahatan. Sebab kita buat ibadah sekadar bikin sambil lewa macam kalangan jutaan ni tadi yang betul-betul dapat maqam bertakwa kepada Allah. Apa kelebihan maqam bertakwa ni tuan-tuan? Wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim jannatan umara. Sediakan pula benda bilik terapi. Sejam kita boleh duduk situ, 2 jam boleh duduk di situ, siap dengan makan minum ke? Sudahlah begitu. Nak masuk ke airport pula, nak masuk ke flight itu pula, nak masuk syurga secara free masuk syurga, tak payah nak melalui padang mahsyar hisab bertahun-tahun, beribu-ribu tahun tu tak perlu. Janji dia apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannatin zumara. Dan Allah Taala kirim grouping by group, kumpulan orang yang bertakwa ni tadi masuk ke hati kita tu, kita tahan daripada melakukan benda-benda yang Allah Taala larang. Hasad dengki dengan orang, ngumpat, mencari salah orang, menipu, bohong, buyuk orang kita ni. Tu kita tahan dalaman. Luaran dan juga dalaman. Luaran ya kita jaga, luaran kita ni dia dari makan minum dan sebagainya, itu luaran. Tapi yang dinilai kepada kita sebenarnya mana? Tu hati kita tu. Macam mana nak dapatkan puasa hati ni Ustaz? Jaga anggota zahir kita ni daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengangkat hidup kita. Kita tengok tuan-tuan, ini nilai puasa kita. Kalau tak, sama lah daripada dulu. Macam solat tadi, 5 hari alam. Kalau nak cerita panjang lagi ni, saya pun dia dah bagi dah. Jadi minta maaf, minta ampun tuan-tuan perempuan, Datuk kita pun ada hadir pada hutang ni. Mohon ampun dan maaf dari rezeki. Mungkin kita bersuah muka di lain masa. Malam ni kita tunggu pula tazkirah daripada yang lebih hebat Allah Ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mereka para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Muhammad Azmi bin Muhammad Zain, Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, dan diiringi sama If yang kehormat. وكل مجاهد لله بأهل الباب يا الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. Para hadirin yang
dipersilakan duduk. Timbalan Pengurus Cawangan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan yang berusaha Ustaz Muhammad Suhaimi bin Muhammad Yusuf, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jawi Labuan. Untuk pengetahuan para hadirin, program Nur Ramadan Wilayah Persekutuan ini adalah program signature yang diadakan saban tahun oleh Jabatan Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Labuan bertujuan penyampaian sumbangan wang tunai bagi membantu meringankan beban golongan sasar dan kurang berkemampuan di bulan Ramadan dan wabarakatuh, dan salam sejahtera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم وعلى ما أنعمت علينا من بلوغ شهر رمضان المبارك. يا الله, bagimu segala puji sebagaimana layak dengan kebesaran-Mu. Kami bersyukur atas nikmat iman dan Islam, serta kerana Engkau telah mempertemukan kami dengan bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Allahumma barik lana fi hadzal majlis, majlis Nur Ramadan, waj'alhu majlisan marhuman. Ya Allah, berkatilah majlis Nur Ramadan yang diadakan pada petang ini. Jadikanlah majlis ini majlis yang Engkau rahmati, amal yang diterima, dan dosa-dosa kami diampuni. Allahumma waffiq qiyadatana wa wulata umurina lima tuhibbu wa tarda, wa alif baina qulubina waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, kurniakanlah taufik kepada para pemimpin kami dan tetamu kehormat yang hadir agar sentiasa berada dalam pimpinan dan keredaan-Mu. Satukanlah hati-hati kami dan jadikan kami dalam kalangan hamba-Mu yang saleh. Allahumma hafaz biladana Malaysia. Jadikanlah ia negara yang aman dan sejahtera, serta limpahkan keberkatan kepada seluruh rakyatnya. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waghfir lana dhunubana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تقبل الله منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majlis merakamkan Jabatan Wilayah Persekutuan bagi memberikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih kepada majlis. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri yang saya hormati Yang Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Tuan, yang tempat saya yang sudah lama saya kenali dan lama jumpa, yang Haji Datuk Haji Bakir bin Haji Alias, Pengurusi Majlis Penasihat Perbadanan Tuan, yang saya hormati Yang Tuan Haji Basran bin Jamil, Pengurusi Masjid Jamil Layang Layangan, yang saya hormati Yang Tuan Haji Arif Al-Kisah, Pengurus Madrasah Hafiz Al-Quran, yang saya hormati Yang Ustaz Muhammad Uzaimi bin Ibrahim Imalan, Pengurus Cawangan
Majlis Agama Islam Wilayah Kuala Labuan yang saya hormati Yang Persatuan Yang Besar Ustaz Muhammad Fahimi bin Muhammad Yusof, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jawi Labuan, yang saya hormati bangunan dan Kecamatan Kampung Wilayah Kuala Labuan, Kampung Layangan, yang saya hormati Yang Ustaz S. Usli bin Mat Hussein, Pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan, yang saya hormati pengurusan Jabatan Persekutuan Kepada Labuan dan agensi, dan yang saya sayangi para penerima sumbangan Nur Ramadan Wilayah Persekutuan Labuan yang dibaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Wilayah Persekutuan. Pertama-tamanya saya ingin menyampaikan salam yang bertanggungjawab kepada Wilayah Persekutuan kerana dapat hadir bersama-sama kita pada petang ini, dan Yang Menteri menyampaikan salam dan Yang Menteri berdoa agar majlis ini dapat berjalan dengan sempurna. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dengan limpah kurnia dan inayahnya diberi kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah, kita kini berada di 10 Ramadan, yang mana 10 Ramadan pertama adalah pada fasa rahmat. InsyaAllah kita akan masuk ke fasa yang kedua. Kita semua dapat dilepaskan daripada api neraka, dan insyaAllah bila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita akan menjadi insan yang bertakwa, insyaAllah. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Saya juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini bersama-sama bagi menjayakan program Nur Ramadan Persekutuan 2026 tingkat persekutuan yang kita adakan setiap Saban tahun, bermula daripada Pentadbiran Persekutuan ditubuhkan kembali pada tahun 2004 yang lalu, dan alhamdulillah kita teruskan majlis ini pada tahun-tahun ke depan. Majlis seperti ini dapat menjalinkan hubungan dan ukhuwah yang rapat dalam kalangan komuniti kita, khususnya di Pulau Labuan ini yang terdapat berbagai bulan Ramadan, merupakan bulan yang sangat bermakna untuk kita semua. Di bulan ini juga diharapkan dapat mendidik jiwa kita untuk membina lebih rasa empati, ihsan serta rasa keinsafan, nasib dan keprihatinan, keperitan saudara-saudara kita yang sentiasa berada dalam kekurangan. Dalam memperkukuhkan lagi nilai kebersamaan, keprihatinan dan semangat berkongsi amalan sedekah pada bulan Ramadan amat digalakkan, dan saya percaya ada di kalangan kita yang menyentuh tentang kelebihan bersedekah dan membantu golongan yang memerlukan pada bulan Ramadan ini. Jabatan Wilayah Persekutuan, Perbadanan Labuan dan juga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sentiasa melipat gandakan usaha menyantuni dan menyampaikan bantuan kepada mereka yang termasuk dalam kumpulan asnaf dan juga fakir. Terima kasih saya ucapkan kepada Labuan dan juga kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang sentiasa memberi sumbangan bagi membantu golongan-golongan yang kurang bernasib baik di kalangan kita. Dan menentukan sumbangan ini adalah daripada sumbangan wang zakat yang diberikan oleh pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Program Nur Ramadan pada petang ini dihadiri ramai 300 orang asnaf serta 130 anak-anak tahfiz yang turut akan menerima sumbangan secara terus sebentar lagi, insyaAllah. Manakala sumbangan Nur Ramadan yang selebihnya akan disalurkan terus ke akaun para asnaf. Alhamdulillah, pihak Jabatan Wilayah Persekutuan
juga turut memberikan sumbangan khas sebanyak RM5,000 kepada Masjid Jami' Layang-Layangan, Madrasah Tahfiz Al-Quran Sri Merinding dan Ma'had Tahfiz Al-Fal. Semoga peruntukan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak usaha masjid dan tahfiz untuk pelaksanaan program kerohanian jemaah dan anak-anak tahfiz juga. Pelaksanaan program Nur Ramadan yang diadakan sahabat tahun oleh JJUP mencerminkan komitmen berurusan kerajaan untuk menyetujui golongan memerlukan mempraktikkan amalan bersedekah secara terus serta memperkukuhkan semangat kebersamaan masyarakat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Provinsi Labuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Layang-Layangan serta pengusaha Masjid Jami' Layang-Layangan. Akhir kata, pelaksanaan program Nur Ramadan Wilayah Persekutuan jelas mencerminkan komitmen berurusan kerajaan. Semoga usaha kita bersama ini sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta menjadikan bulan Ramadan ini syarat dengan pengisian yang menyeluruh, baik dari sudut kebajikan sesama manusia maupun kerohanian kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, sesi penyampaian sumbangan Nur Ramadan wilayah Persekutuan kita akan mulakan dengan penyampaian cek curah daripada Jabatan Wilayah Persekutuan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan kepada JK Masjid Jami' Layang-Layangan. Dengan itu, majlis menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Basran bin Jamil, pengerusi EJK Masjid Jami' Layang-Layangan, untuk naik ke atas pentas bagi menerima sumbangan berupa cek curah bernilai RM5,000. Majlis mempersilakan. Bernilai RM5,000 sumbangan daripada Jabatan Wilayah Persekutuan kepada 2 buah pusat tahfiz di Labuan. Dengan itu, majlis menjemput terlebih dahulu Yang Berusaha Puan Raudah binti Samsudin selaku pengetua Mahat Tahfiz Ad-Din wa Tarbiyatul Atfal untuk naik ke atas pentas bagi menerima sumbangan. Majlis mempersilakan. Tahfiz yang berikutnya. Dengan itu, majlis menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Arif bin Aliska selaku pengetua dan mudir Madrasah Tahfiz Al-Quran Sri Merinding wilayah Persekutuan Labuan untuk naik ke atas pentas bagi menerima sumbangan. Majlis mempersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis kini disambung dengan acara berikutnya, iaitu bagi sesi penyampaian hadiah pertandingan bercucur Shine Fest sempena SHWP 2026. Bagi pengetahuan para hadirin sekalian, pembangunan dan keselamatan kampung di wilayah Persekutuan Labuan dengan menampilkan keindahan dan gemerlapan lampu-lampu bercucur yang dihias di kampung-kampung masing-masing. Oleh itu, kini telah tiba masanya untuk saya mengumumkan para pemenang bagi pertandingan bercucur Shine Fest SHWP 2026. Oleh itu, kini saya umumkan bagi sahabat hati yang pertama yang akan RM500, maafkan saya, dimenangi oleh Kampung Layang-Layangan. Dijemput wakilnya iaitu selaku ketua kampung, iaitu Yang Berusaha Tuan Faizal bin Lakan. Juga turut bakal mengulang cek curah bernilai RM500 dan juga sijil penghargaan dimenangi oleh Kampung Sungai Miri. Dijemput ketua kampungnya Cik Mahmud bin Asad Elias Asad untuk naik ke atas pentas.
bagi menerima hadiah. Tiga. Oh, ada. Seterusnya kita beralih ke tempat ketiga bagi pertandingan bercucul Shine Fest SHWP 2026. Tempat ketiga dimenangi oleh Kampung Tanjung Aru. Tahniah diucapkan dan juga dijemput selaku ketua kampungnya Encik Jamil Elias Rosli bin Karyo untuk naik ke atas pentas. Jamil itu. Tempat ketiga ini akan mengulang cek curah bernilai RM1,000 dan juga sijil penghargaan. Seterusnya kita beralih ke pengumuman tempat kedua yang bakal mengulang cek curah bernilai RM1,000. Tempat kedua, pertandingan bercucul Shine Fest SHWP 2026 dimenangi oleh Kampung Patau 2. Dijemput ketua kampungnya Encik Elmi bin Omar untuk naik ke atas pentas bagi menerima hadiah. Baiklah, ini debarannya kian terasa. Bagi saya mengumumkan bagi tempat pertama 2026. Pemenangnya dimenangi oleh Kampung Kilan Pulau Akar. Dijemput ketua kampungnya Encik Muhammad Hassan bin Kapal. Dan juga untuk makluman para hadirin juga turut berpeluang untuk menyaksikan kemeriahan pelita ataupun cucul moden dan juga tradisi sehingga pada malam ini. InsyaAllah boleh datang beramai-ramai ke Kampung Kilan Pulau Akar pada malam ini untuk menyaksikan keindahan lampu cucul. InsyaAllah ketua kampungnya belum mencabut lagi. Lagi malangnya ketua kampung lakat di sini ya. InsyaAllah lampung itu lakat lagi di kampung itu. Dalam tahniah diucapkan kepada warga kampung Kilan Pulau Akar atas pencapaian sudah tadi. Baiklah, majlis teruskan dengan penyampaian sumbangan daripada yang berbahagia Datuk Kifli. Senyum-senyum saja. Tuhan. Wajib kena.
Keluar pi sejawa. Ini tuan mana nih tuan? Ingat tuh. Kalau orang Dayak Bukan besar. Oke. Yang paling ambil sayur macam tulis. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia seperti ini. Oke. Orang veteran. Orang lama, ha? Kepada para pendidik sebenarnya. Coba sebenarnya berbahagia Datuk bersama-sama dengan tim di Korban untuk balik ke depan dulu. Dan untuk pengetahuan para hadirin sekalian, masuknya waktu maghrib, yakni waktu berbuka puasa bagi wilayah Persekutuan Labuan 6:33 ini petang. Itu bagi mengisi sedikit masa kita ini sehingga waktu berbuka puasa nanti. Sekali lagi, ayo kita mendengarkan dan juga menghayati sesi tazkirah Ramadan yang insyaAllah akan disampaikan sekali lagi. Rindu majlis persilakan. Senyuman puasa nih. Puasa. Selamat puasa dan selamat sungkai. Tengah jam lagi sungkai. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, seterusnya yang berusaha Direktur Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, yang berusaha Sudin Timbalan Pengurusi Perbadanan Labuan, yang berbahagia Datuk Haji Bashir bin Haji Alias, Pengurusi Majlis Penasihat Perbadanan Labuan, yang berusaha tuan rumah kita Haji Mengandung, amalan yang kita lakukan terutama yang kita lakukan pada tahun yang lalu. Tadi sesi yang pertama tadi lebih kepada kita nak lihat yang sebut berkenaan dengan tangga kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa? Sebab dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman sendiri, la in syakartum la in syakartum la azidannakum. Maka Allah Ta'ala akan menamai makhluk tidak, tetapi azab dari Allah. Ayat yang kita baca kita azab la syadid. La syadid.
ihsan dengan Allah Taala jelas. Yang kedua ni bahaya kenapa? Kerana zahir yang nampak dan يا رسول الله يا حبيب الله يا نجي الله يا صفي الله يا نبي الله يا كليم الله يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا نبي الله سلام عليك يا صفي الله سلام عليك يا نبي الله سلام عليك يا كليم الله سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك صلوات سلام وجنجونgan Rasulullah insan pilihan berkat puji Tuhan agama Islam menjadi rahmat seluruh alam kekal abadi namamu di hati budimu Tuhan kami sanjungi ya Rasulullah salam alaik ya Habib Allah salam alaik ya Nabi Allah salam alaik ya Safi Allah ya Nabi Allah salam alaik ya Kalim Allah ya Rasulullah ya Habib Allah salamun alaik salawat salam wa junjungan Rasulullah insan pilihan berkat puji Tuhan agama Islam menjadi rahmat seluruh alam kekal abadi namamu di hati budimu Tuhan kami sanjungi marhaban ya marhaban ya marhaban ya nur al-aini marhaban ya marhaban ya marhaban ya nur al-aini ya Rasulullah salam alaik ya Habib
Dengan lafaz Bismillah kami panjatkan doa. Salam